Hutan Malaysia kaya dengan pelbagai fauna yang mempesonakan. Di sebalik hutan yang tebal, kelihatan seekor kucing yang diliputi bintik-bintik dan jalur hitam sedang berkeliaran. Ini kucing batu, spesies kucing liar yang kecil dan elusif di hutan kita. Kucing batu adalah antara spesies kucing liar terkecil di Malaysia dengan saiz yang seakan sama kucing domestik. Warna bulu, bintik-bintik dan jalur hitam dari dahinya hingga ke belakang badannya membantunya untuk menyamarkan diri di dalam hutan. Corak badannya juga membolehkan para penyelidik mengenal pasti setiap individu. Kucing batu ialah spesies yang jarang ditemui pada waktu siang. Namun, kadangkala perangkap kamera turut merakamkan kewujudannya. Apabila malam menjelma, kucing batu aktif mencari makanan. Sebagai haiwan nokturnal, kucing batu mempunyai penglihatan dan pendengaran yang tajam, terutamanya untuk memburu. Ia haiwan karnivor yang memakan haiwan vertebrat kecil seperti burung, tikus dan cicak. Akan tetapi, disebabkan saiznya yang kecil, ia turut menjadi mangsa haiwan yang lebih besar seperti harimau. Kebiasaannya, kucing batu ialah haiwan yang bersolitari. Ia akan menandakan kawasan peliharannya dengan meninggalkan bau melalui air kencing dan najis. Dengan bau ini, kucing batu boleh berhubung antara satu sama lain untuk menunjukkan sifat dominan atau apabila ia bersedia untuk mengawan. Walaupun kucing batu ialah haiwan solitari, ia akan berpasangan ketika musim mengawan. Kucing batu betina akan bunting selama 2 bulan dan akan melahirkan 1 hingga 4 ekor anak. Apabila anak kucing batu mencecah usia 18 bulan, ia mula meneroka hutan dengan sendiri. Walaupun status populasi kucing batu kurang membimbangkan, ia tetap terancam akibat pemerdagangan hidupan liar dan telah dijual sebagai haiwan peliharaan. Memilikinya adalah salah di sisi undang-undang dan haiwan liar ini tidak boleh dijinakkan. Ia turut terkesan akibat penebangan dan fragmentasi hutan yang mengganggu habitat semula jadinya. Disebabkan itu, kucing batu terpaksa beradaptasi dan hidup di kawasan ladang kelapa sawit. Pusat Lapangan Danau Girang di Sabah sedang menjalankan penyelidikan yang mengkaji bagaimana kucing batu beradaptasi dalam pelbagai habitat seperti kawasan hutan dan ladang di Kinabatangan. Dengan memasang kolar GPS pada kucing batu ini, saintis dapat memahami pergerakan dan tingkah lakunya di kawasan hutan fragmen. Kucing batu ialah spesies istimewa yang boleh menyesuaikan diri dalam pelbagai habitat, termasuk yang dekat dengan manusia.
maka kita harus memastikan kita dapat hidup secara harmoni dengan spesies ini. Kekayaan fauna kita amat penting untuk dipelihara demi keseimbangan ekosistem hutan di Malaysia yang mengagumkan ini.